Hari tu diorang tanya aku, Duk, mana beli bekas balang tu? Mari sini aku tunjuk korang. Yang ini adalah saiz 11 liter. Yang ini pula adalah saiz 18 liter. Dia lebih besar sikit. Dan satu lagi yang aku dah beli adalah saiz 6.5 liter. Dia lebih kurang kecil sikit je. Dari satu lagi 3.5 liter atau 2.5 liter macam tu. Itu lagi kecil. Yang 2.5 liter tu ibarat macam korang pakai 1 kg tepung ngam-ngam soy. Kalau korang tak jajan ataupun keropok apa-apa jenis, kan keropok ni kan jenis ringan, lepas tu besar. Better korang ambil 6 ke atas, 6, 11, 18. Bagi aku 11 dan 6.5 paling the best. Kalau korang letak keropok ikan yang jenis kembang besar, pakai 18. Nampak? Amplang, muat-muat. Ini amplang ni adalah 1 kg tau. 1 kg setengah lebih kurang macam tu lah. Kalau aku tambah ni, jadilah 1 kg keropok ikan ngam-ngam soy untuk 6.5 liter. Mak-mak ngam-ngam soy. Korang jangan risau sangat-sangat ketat sini dia ada sila tau dekat dia punya getah ni. Jadi bila korang tutup rapat-rapat, nampak kau pegang macam ni pun boleh. Tapi jangan amalkan, nanti kan dia cepat loose. Kalau kau nak beli ada kat bawah, okey?